Matahari cerah bersinar terang. Di channel Rosie kita terbang. Cerita indah tak pernah hilang. Senyuman kita jadi kenangan. Kita dijual juga. Ada kedai makan juga. Kedai runcit ada. Kasih pang yang nak masuk sama itu lagi. Tu ada surau dia. Dia Islam juga sini. Tengok anjing tu. Alamak. Censored. Tak bawa cari. Kalau ada jumpa bateri, ambil bateri. Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali sahabat-sahabat semua di Rosie Talib Channel. So, hari ini hari Ahad, saya dan bira saya ni berada di mana ni? Di Tiram. Kampung Pasir Salam, Hulu Tiram. Okay. So, hari ini kita orang ni lah untuk adakan aktiviti mancing dekat ni lah rumah ni kan? Rumah rakit. So ni kita orang berada dekat perkampungan orang asli lah. Lebih kurang seramai 6 orang. So jom kita punggah barang-barang. Kita akan tengok kawasan sekeliling lah nanti. Zing. Jadi boleh zing. Okey kawan-kawan. Ini sekarang kami dah sampai ke rumah rakit lah. Ada yang dah sampai yang mancing. Okey deh. Nampak baik. Nampak baik. Cuba belum lagi. Belum cuba belum tahu kan. Nampak baik. Inilah. Jadinya malam ni kami dekat sini lah. Sepanjang malam sampailah pagi besok kat sini. So sementara menunggu trip satu lagi kawan kita orang. Sekarang kita orang bawa bertiga sampai sini. Nanti boat akan pergi ambil 3 orang lagi ya. Okay kawan-kawan, kita ronda dulu. Ya. Serius sikit kawan-kawan. Kandan tu lubang. Sedih? Ramai lah, bukan kita seorang lah kan. Surau.
Boleh kot. Ni dah usang lah ni. Uzur sangat lah. So kawan-kawan, nak berjalan kena hati-hati sikit lah sini. Dah habis lah surau. Tak boleh nak pergi lah tu. Dah rosak lah. Ha. Inilah. Kawan-kawan, ni dia bilik air. Ada berani tak? Ha. Goyang ambil. Ada berani? Wah, burung. So kawan-kawan, saya juga start mancing. Kawan juga start mancing. Ada masih ikat tadi pancing ni. Macam inilah kami nanti sampai pagi, sampai esok. Okay geng, aku dah dapat siko lesen. Lesen, dah dapat lesen siko ikan buntal. Masya-Allah. Ni dia. Ha? Barang baik ni. Barang baik ni. Ikan buntal ni. Ikan. Oh, ikan ni. Garut. Boleh lah buat lesen. Woi. Dia kena kat mana? La ilaha illallah. Dah dapat kena ambil lesen. Okey geng, alhamdulillah. Lesen yang kedua. Lesen yang kedua ikan garut. Okey, lesen kedua alhamdulillah. Dah dapat. So kita sambung lagi. Oh, dapat tiket. Aku punya lonceng lah jatuh. Garut. Ha. Itu dia. Garut. Ya. Ya. Okey geng. So Mahathir dah dapat ni garut Alhamdulillah. Dapatlah ekor. Dia dah mula main ni. Ha? Dia dah mula main. Weh, makan. Kawan, kecil lah. Ikan ketiga ni. Ikan ketiga. Kecil. Tak boleh terlepaskan yang ni. Okey.
sekarang sudah pukul 11 lebih lah, 11.20 malam. Macam ni lah keadaan bulan sabit tu kan. So kita orang masih lagi kat sini, stay kat sini lagi, masih mancing. Ui, dapat. Dah kawan kita dah dapat. Kita tengok sikit kan. Kerapu weh. Saiz juga. Kerapu. Mantap. Okey. Nah, angkat. Alhamdulillah. Kawan-kawan. Dah pagi. So ni suasana pagi lah. Jadi kita orang sambung balik mancing. Dah cantik kawan suasana je. Jom kita sambung balik. Ui, ada orang dapat siakap. Tengok sekejap . Dapat lah. Cakap. Dia. Tengok. Tu dia. Timbang tak? Tak timbang ke? Besar. Tengok. Tu dia. Apa? Pagi-pagi. Tunggu kawan-kawan. Kawan-kawan, seorang dah buat naik siakap besar kan. So masing-masing dah semangat lah pagi-pagi ni nak mancing. Suasana pagi. Jadi elok lah tu. Sangkut dia. Itu The Big Giant. Mak tekan air punya besar. Memang dahsyat. Si pendek. Selamat kawan-kawan, dapat lagi. Ini yang tak nak ni. Tengok ni. Masya-Allah. Okeylah. Nasib engkau lah. Pari. Main pari. Pari. Tengok kat berada tu. 2 kali ada. Dapat lagi. Ui, kasar. Dapat yang sama je lalu Ui, kasar. Belanak duk main tu.
Alhamdulillah. Ni macam saya punya apa ni? Apa ni? Semua ni baru datang ni. Baru datang ni. Oh dia. Aduh saiz. Syah dapat. Ha. Good. Tenang. Lepas. Tahu. Ada lagi kot. Dapat ke? Potong dia. Ha? Dia punya tu ah. Oh terbeli. Bawa ikan dulu lah. Tarik ikan. Tarik dulu. Dah tarik Tarik bang. Ikan apa tu? Kacang. Kacang. Tu dia. Barakuda. Lain nak terbang. Barakuda. Kuat tarik ni. Tu gigi dia tu. Kuat ni. Ni kalau yang besar lagi sedap. Ikan apa? Kacang. Kacang. Ni kan kacang. Kacang panjang. Apa? Ni barakuda. Oh, barakuda. Berkuda. Ni ada saiz dia lagi besar. Pakai umpan ikan tu ayam. Aduh. Air surut kawan-kawan. Buat tak air surut? So sekarang bot masih dekat sana, dekat jeti. Kita orang tak boleh nak tolak balik lagi lah. Memang stay kat sini dulu lah, terus mancing. Umpan pun ada lagi. So bot tak boleh ambil kita orang lagi. Belum boleh. So kita terus mancing. Okey kawan-kawan, ini dia hasil memancing lah daripada malam tadi. Nah, ini sahaja. So okey lah, follow up. Tengok muka boring. Nak tunggu bot tak boleh sampai lagi dulu, tengok tu. Tunggu pasang dulu. Tak boleh, bot tak boleh gerak. Sadai lah kat sini. Oh dapat. Oh buntal lagi ya. Bot lah. Sidai kat sini. Angin merah. Okey, kawan-kawan, nampaknya bot kita orang dah sampai sini kat rakit ni. Dia kejap lagi kita orang akan tolak lah. Kita orang akan pindahkan barang-barang masuk bot. Dah tak sabar nak balik. Tak ada tu. Okay ni. Wah ni. Okay. Puas hati Boleh lah. Trip setengah gagal. Setengah gagal. Rambut. Jauh betul. Ayah. Habis apa kampung rumah dia. Dia suruh tanya ni. Ini subut memang rendah betul kan? Air subut. Betul. Ini air tu.
naik ke sini. Nak pijak lantai terus terjauh lagi. Okey deh. Sukses Ah. tak gagal lah. Okay, trip hari ni daripada semalam dengan hari ni trip mengecewakan lah, tapi ada hasil lah. Tak adalah gagal sangat kan. Tapi okey lah. Adalah sih. Cuma kita punya kira-kira air tak menjadi. Kira-kira tu. Okey. Okey. Ni Terbaik. ni siapa nak jaga lagi? Terbaik. Ha? Memang kita pun planning pun planning ad hoc aja kan. Jadi kita kira-kira air memang tak tengok sangat. Jadi kena memang apa surut memang surut paling Surut rendah. betul lah, surut betul sampai tak boleh balik aku. Untuk hari ni. Ha. Sampai jeti pun timbul terus. Okay, right. Okey. Ada cakap. Ada komen? No comment. No komen. Kawan-kawan, sekian dulu video untuk kali ni Kita orang dah nak bertolak balik. Jumpa lagi di lain video. Okey, assalamualaikum. Bye-bye. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Supportlah Rozi sampai jadi hype.